Satu tragedi sebenar untuk Donald Trump. Amerika Syarikat akan memulangkan $166 bilion kepada syarikat-syarikat yang terpaksa membayar duti haram yang dikenakan oleh Donald Trump tahun lalu. Dan berita seperti ini benar-benar menggemparkan ruang media. Kerana Donald Trump sendiri mengakui bahawa wang itu memang perlu dipulangkan. Donald Trump dalam kemarahan telah menyerang Mahkamah Agung Amerika Syarikat dan juga Parti Republikan sendiri kerana tiada siapa yang bergegas menyelamatkan Presiden Amerika daripada air. Walaupun Trump berkata sebenarnya boleh sedikit mengelak undang-undang dan tidak perlu malu serta tidak perlu memulangkan $166 bilion sekarang. Trump malah menyeru syarikat-syarikat Amerika untuk menolak pampasan kerugian yang sah hanya semata-mata untuk membuktikan bahawa Presiden itu betul. Dan Trump berjanji kepada syarikat-syarikat ini bahawa beliau akan sentiasa berterima kasih kerana mereka tidak menuntut pampasan kerugian. Tetapi apa sebenarnya yang berlaku? Dan mengapa tarif Donald Trump menjadi penipuan terbesar yang kini memaksa Amerika Syarikat membayar sebanyak $166 bilion? Dan yang paling penting, mengapa ini hanyalah permulaan? Nama saya Alex Peci. Mari kita bincangkan topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mulakan, saya ingin meminta anda untuk melanggan saluran ini. Tekan butang suka pada episod ini dan tinggalkan sebarang komen anda di bawah video. Selain itu, langgan saluran Telegram saya, Peci News. Pautannya ada di dalam keterangan video ini. Jadi, anda semua masih ingat bagaimana tahun lepas Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, dengan berani mengenakan tarif terhadap semua negara di dunia dan beliau mengumumkan ini sebagai keajaiban ekonomi yang akan memenuhi bajet Amerika dengan berbilion-bilion dolar. Jadi Amerika Syarikat kini memulangkan semula duti yang telah dikutip. Secara rasmi diketahui bahawa mulai Isnin 20 April, syarikat-syarikat Amerika yang telah membayar tarif Donald Trump yang diisytiharkan tidak sah oleh Mahkamah Agung boleh mula memohon untuk mendapatkan kembali wang mereka. Presiden Amerika Syarikat segera menyifatkan keputusan Mahkamah Agung sebagai satu masalah yang memaksa pemulangan duti import sebanyak $166 bilion dan beliau menyatakan bahawa wang ini kononnya akan jatuh ke tangan musuh-musuh Amerika. Ingatlah frasa ini tentang musuh-musuh Amerika kerana kita akan kembali kepadanya nanti. Ini adalah satu perkara yang sangat menarik. Maksudnya, Donald Trump berkata bahawa wang ini akan jatuh ke tangan musuh-musuh Amerika, kemudian beliau menyeru syarikat-syarikat supaya tidak menuntut bayaran balik wang tersebut dan berkata, saya akan mengingati anda. Maksudnya menurut logiknya, musuh-musuh Amerika dengan penuh penghargaan. Tetapi itu kita akan bincangkan sebentar lagi. Donald Trump tidak berputus asa dan terus memalukan dirinya hingga ke akhir. Menurut beliau, Mahkamah Agung Amerika Syarikat kononnya telah mengiktiraf hak Presiden untuk mengenakan tarif sebagai sah tetapi menegaskan keperluan untuk melakukannya mengikut prosedur yang berbeza. Disebabkan perkara ini, seperti yang dinyatakan oleh Donald Trump, kerajaan terpaksa memulangkan kira-kira $166 bilion duti import yang telah dibayar ke dalam bajet oleh pengimport dari luar Amerika Syarikat. Dan sekarang, perkara yang paling menarik. Donald Trump menjelaskan bahawa semuanya mungkin akan jadi berbeza jika para hakim hanya menambah satu frasa sahaja dalam keputusan mereka bahawa pemulangan dana yang telah dikutip sebelum ini tidak diperlukan. Beliau berkata, sebenarnya boleh sahaja cakap, ya tarif itu tidak sah, kita tidak akan kutip lagi. Tetapi katanya, sepatutnya tambah sahaja selepas itu bahawa apa yang telah dikutip sebelum ini tidak perlu dipulangkan. Beliau berkata, baiklah. Keputusan mengenai tarif itu memang tidak sah, tapi dengarlah. Itu tidak bermakna wang itu perlu dipulangkan kepada semua orang sekarang. Kamu semua dah hilang akal ke? Namun, perkara itu tidak dilakukan. Trump menegaskan bahawa pentadbirannya tetap akan mencapai pencapaian yang sama atau lebih tinggi, tetapi melalui skim yang lebih rumit dan kompleks. Dia juga menyatakan kekesalan bahawa Mahkamah Agung menurutnya ingin menyelamatkan negara hanya dengan satu ayat sahaja. Dan akibatnya, wang itu akan diterima oleh orang-orang yang, pada pendapatnya, bersikap bermusuhan terhadap Amerika Syarikat. Saya ingin mengingatkan bahawa pada 20 Februari lalu, Mahkamah Agung Amerika Syarikat memutuskan pengenaan duti import oleh Donald Trump berdasarkan Undang-Undang Kuasa Ekonomi Kecemasan melebihi had kuasa eksekutif. Para hakim pada masa itu menegaskan bahawa hak untuk menetapkan cukai dan tarif adalah hak eksklusif Kongres Amerika Syarikat. Trump pula mengkritik keras para hakim, termasuk mereka yang dilantiknya sendiri, dengan menyifatkan kejadian itu sebagai memalukan. Dan sejurus selepas itu,
memulakan perang dengan Iran. Akhirnya, pada 20 April, pentadbiran Trump tetap melancarkan portal dalam talian untuk permohonan bayaran balik duti. Intinya ialah, Mahkamah Agung Amerika Syarikat tidak membincangkan persoalan tentang bagaimana kerajaan harus membayar balik duti yang telah dibayar mengikut undang-undang mengenai kuasa ekonomi kecemasan antarabangsa. Namun, Mahkamah Perdagangan Antarabangsa pada bulan lepas akhirnya telah mewajibkan pentadbiran Donald Trump untuk memulakan proses bayaran balik. Mengikut prosedur, syarikat-syarikat sepatutnya menerima semula wang mereka dalam tempoh 60 hingga 90 hari selepas permohonan dikemukakan. Dan sekarang, perkara yang paling penting. Menurut data Perkhidmatan Kastam Amerika Syarikat, setakat 4 Mac sahaja, 330,000 pengimport telah membayar duti kastam dengan jumlah keseluruhan kira-kira $166 bilion. Dan sekarang semua wang ini perlu dipulangkan kepada semua pengimport tersebut. Tapi itu baru permulaan saja. Sebahagian besar beban cukai kastam, iaitu 90%, ditanggung oleh syarikat-syarikat serta yang penting oleh pengguna, pembeli biasa, rakyat Amerika biasa. Dan sekarang, mengikut keputusan mahkamah, wang itu wajib dikembalikan kepada pengguna. Maksudnya, setiap rakyat Amerika yang pernah membeli sesuatu dan membayar beberapa sen atau dolar untuk duti juga wajib dipulangkan wang mereka. Dan sebagai contoh, syarikat FedEx dan Costco sudah pun berjanji untuk memberi pampasan kepada pelanggan mereka atas kerugian akibat duti yang dikenakan oleh Donald Trump. Tetapi bagaimana perkara ini akan berlaku masih belum difahami sepenuhnya oleh sesiapa pun. Bayangkan sahaja, kini syarikat FedEx perlu menira semula berjuta-juta transaksi pelanggannya, mengira berapa banyak tarif yang tidak sah telah dibayar dan kemudian memulangkan wang itu kepada berjuta-juta pelanggan dengan cara tertentu. Bagaimana perkara ini akan berlaku? Tiada siapa yang benar-benar faham. Dan sekarang, seperti yang dikatakan, bahagian lucu dalam berita ini. Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, telah menyeru korporat Amerika untuk tidak menuntut bayaran balik duti kastam berjumlah $166 bilion. Dan ini bukan gurauan. Trump benar-benar meminta syarikat-syarikat untuk tidak menuntut wang kembali disebabkan kesilapannya. Tanpa bergurau, Trump menyatakan bahawa beliau akan mengingati dengan penuh penghargaan organisasi-organisasi yang tidak akan meminta pampasan untuk kutipan yang sebelum ini telah diisytiharkan tidak sah oleh Mahkamah Agung Negara. Dia berkata, kawan-kawan, jangan tuntut kembali wang anda dan saya akan ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada anda. Pada masa ini, syarikat gergasi teknologi besar seperti Apple atau Amazon masih belum memohon untuk mendapatkan bayaran balik wang yang telah dibayar. Dan kini, Donald Trump meminta mereka supaya tidak memohon, supaya Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, akan sentiasa mengingati mereka dengan penuh penghargaan. Akhirnya, Donald Trump memutuskan untuk mengkritik semua orang. Kerana nampaknya, ada yang berani menentang kehendaknya. Ada yang mengatakan tindakannya tidak sah dan malah menuntut wang mereka dikembalikan. Kamu ni kenapa? Donald Trump mengkritik tingkah laku hakim-hakim Republikan di Mahkamah Agung dengan menyatakan bahawa Demokrat mengundi secara blok yang sangat bersatu, manakala Republikan sentiasa mengalah kepada mereka. Dan seterusnya, saya akan memetik kata-kata Donald Trump. Bagaimana Demokrat boleh tidak berpuas hati dengan cara Mahkamah Agung Amerika Syarikat mengundi? Hakim-hakim Demokrat melekat macam gam. Tidak pernah menyimpang daripada dasar-dasar politik yang terpesong dan rosak. Идей и дел, представленных им. Mereka sentiasa mengundi sebagai satu kumpulan atau blok. Hakim-hakim Republikan tidak bersatu padu. Mereka berulang kali memberikan kemenangan kepada Demokrat. Seperti contohnya wang tunai sebanyak $166 bilion dalam jumlah yang sangat besar. По решению по тарифам. Beberapa hakim Republikan menjadi lemah, bodoh dan buruk, sepenuhnya mengkhianati apa yang kononnya mereka perjuangkan. Penyerahan $160 bilion dalam bentuk pemulangan tarif kepada orang-orang yang selama bertahun-tahun telah merugikan negara kita adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Itu satu aib. Keputusan mereka mengenai tarif menjadi satu tamparan yang tidak perlu dan mahal untuk Amerika Syarikat serta kemenangan besar untuk pihak lawan mereka. Jadi, sekarang saya ingin bertanya kepada penyokong Donald Trump, terutamanya mereka yang menulis komen,
menulis bahawa peci, kamu tidak faham apa-apa. Donald Trump ialah tokoh pemikir. Beliau adalah ahli politik terhebat zaman moden. Inilah mereka yang menulis komen-komen yang tidak masuk akal seperti itu. Apa pendapat anda tentang berita seperti ini? Saya ingat tahun lepas anda menulis bahawa Trump memang hebat. Beliau memperkenalkan tarif. Sudah tentu, ya, sekarang Amerika akan berkembang maju, akan memperoleh berbilion-bilion daripada tarif ini. Jadi, sekarang terpaksa memulangkan semula bayaran tarif itu. Di sini saya akan letakkan tanda elipsis. Pendapat anda, kesimpulan anda, sila tulis di ruangan komen di bawah episod ini. Langgan saluran, tekan loceng dan jangan lupa untuk tekan butang suka. Jika anda ingin menyokong kerja saluran YouTube ini dan menganggap kerjanya penting serta diperlukan, anda boleh memberikan sumbangan atau melanggan saluran ini sebagai penaja atau menderma dalam apa-apa format yang sesuai untuk anda. Semua pautan dan maklumat ada dalam keterangan video ini. Saya amat menghargai apa jua sokongan anda. Dan langgan saluran Telegram Peci News. Pautannya juga ada dalam keterangan video. Itu saja. Jaga diri anda. Jumpa lagi semua.